Guys, hari ni kat bawah tak ada. Kita ada abang-abang yang handsome ni. Dia buat kuih cara crispy. Saya tak tahu kuih ni apa benda, tapi bila saya lalu kat sini guys, ada sentiasa jam, sentiasa beratur. Terutamanya orang muda. Orang muda yang macam Gen Z lah kot. Dia orang beratur kat sini tapi tak beratur kat sini. Itu bukan masalah saya lah. But anyway guys, 12 biji satu set RM10. Dan kalau korang nak makan tempahan dan walk in, nampak tak? Dia dah ada tutur nama ni. Yang tak ada nama korang dan nama saya. Jadi kalau korang nak walk in, dia mungkin ada masalah sikit. Okay, walk in kena tunggu lama jugalah. Korang boleh order, tinggal nama, lepas tu dia akan settle benda lah. Tapi cara dia masak ni macam menarik guys. Oh, very nice my friend. Very very nice. Oh kawan. Yeah. Okay, so inilah guys cara crispy. Dia macam tu lah. Okay, so ni lagi. Oh, okay, so tu guys pembuatan cara itulah serbuk rahsia. Kalau makan benda ni guys, dia beratur tu tak rasa lama, dia rasa kejap je. Okay, jadi belilah benda ni, kuih cara Wawa Crispy. Yang ini saya dekat Section 7 Bandar Baru Bangi. Okay, depan surau. Okay. Oh. Yes. Itulah kuih cara crispy yang bekas ni. So korang jangan lupa bila korang beli benda ni kan, ataupun bila korang baru order dan korang nak lepak tunggu dia, korang tak tunggu dalam kereta guys, korang datang ke sini. Okay, ini adalah Baru Coffee guys. Boleh order kopi kat sini, boleh lepak and chill dalam kedai yang ada aircon dan sejuk ni. Macam saya hari ni lah, datang untuk lepak dalam kedai yang chill dan sejuk ni. So let's go. Okay guys, korang boleh dengar dia punya crunchy. Okay, this is nice.